saudara lah kan. Ataupun mak ke Mak kan, suami. mak atau suami yang doable kan, yang paling dekat dengan puan lah. So situasi-situasi yang kita risaukan ni sebenarnya ada benda yang kita boleh buat kan. So lepas kita dah bincangkan ni kan, bila puan dah nampak apa yang akan jadi, kalau benda tu betul jadi, apa yang puan boleh buat, eventually akan rasa macam mana apa yang adakah kerisauan puan sekarang dia berubah. Boleh jawab dengan jujur juga. Berubah. Tapi tak sepenuhnya. Rasa 30%. Okay. 30% kurang risau. Dan puan rasa lepas kita dah plankan, bila kita dah bincangkan kan, kalau contoh memang betul anak susah nak fokus, mungkin ada kerisauan pasal kesabaran sendiri, lepas kita dah bincangkan apa yang puan boleh buat dalam situasi tu, sekarang ni puan rasa berapa peratus puan nak cuba untuk ajar dia dekat rumah? 80%? Boleh. Kita pulang ke depan. 80% rasa nak initiate effort. Okay. Kan? Macam yang puan cakap kan, mungkin ada perasaan tu kurang 30% kan. Dan sekarang ni Alhamdulillah lah puan cakap ada 80% rasa nak initiate effort kat rumah tu. Sebenarnya selain daripada kita bincangkan ni kan, benda yang paling bagus untuk bagi pengajaran, untuk kita percaya dengan benda ni adalah untuk kita cuba dan tengok adakah benda yang kita bayangkan tu kita boleh execute. Kalau mungkin kita cuba, puan rasa okey, boleh buat apa yang kita plan sama-sama, lagilah puan rasa yakin nak ajar next time. Take one thing at a time. Okay. Mungkin pertama kali, betul, kita tak tahu banyak struggle yang mungkin akan datang kan, especially dengan anak puan yang istimewa kan. Memang banyak cabaran dia, tapi dengan setiap cabaran tu mesti ada something baru yang puan boleh belajar, puan boleh tahu lagi macam mana nak handle dia kan. Saya nak satu benda yang saya ingat juga dengan apa yang puan cakap tadi, kalau saya ajar dia tapi dia tak dengar, dia tak faham, tak boleh nak tumpukan perhatian kan, puan rasa macam puan is a useless mother kan, macam I'm a useless mom. Dia setakat useless dia tahu benda macam rasa macam aku ni tak patut dilahirkan. Sekarang ni saya suka dengar lagu pelik-pelik. Tapi lagu tu semua sedap lah. Lagu yang Back to 1991. Terus saya bayangkan saya umur 6 tahun tak ada masalah. Hari-hari saya dengar lagu tu. Saya dengar lagu yang melodramatik, yang menarik, menambahkan kesedihan, nostalgia. Tak tahu kenapa saya kena buat macam tu. Saya nak nangis tapi tak boleh menangis. Memang saya buat benda tu kot supaya saya boleh menangis. Tak boleh nangis masa sekarang. Tapi lepas tu boleh menangis tak? Boleh. Boleh lah, rasa lepas lah. Sebenarnya the reason kenapa saya cakap pasal puan, saya highlight yang puan kata puan rasa macam useless mother tu, sebab bila kita dah bincang-bincang pasal ni kan, banyak benda yang puan cuba buat untuk anak kan. Puan dah belajar, pay attention apa yang occupational therapist tu bagi tahu kan. Jadi adakah seorang yang begitu mencuba fikirkan anak dia, sungguh-sungguh belajar dan cuba untuk apply apa yang dia belajar daripada terapis apa semua untuk anak dia, adakah orang tu masih useless mother? Tak. Ya kan. Saya yang label diri sendiri. Ya. Setiap kali kan saya nak buat sesuatu, saya mesti kena ada validation. I mean from the right person. Macam kes mertua tu lain, dia feeling insecure. Tapi macam saya dengan puan, saya nak validation daripada puan yang I can do this. Sebab saya rasa journey ni saya seorang-seorang. Sebab kadang-kadang lelaki saya pun dia ada masalah avoidance. Nanti dia akan buat muka. Saya pun rasa macam susah nak cerita dengan dia. Tapi saya dengan puan saya okey. Saya rasa lega, saya rasa macam bersemangat nak buat. Satu lagi, bila cleaner saya datang rumah, saya semangat mengemah rumah dengan dia. Sebab rasa buat kerja sama-sama kan. Rasa macam seronok lah bersembang. Biasa seorang-seorang tu okey, cuma rasa penat. Tapi bila dengan cleaner tu,
saya buang barang, dia tolong angkutkan keluar. Macam tu saya rasa macam seronok, macam beban tu kurang. Saya rasa macam ada support. Sebab saya tak ada village saya. Saya rasa macam saya seorang-seorang. Mak saya tolong kat rumah, macam kadang-kadang dia buat breakfast. Tapi tak tahulah kenapa saya rasa tak cukup. Bukan, tak tahulah. Memang bagus mak saya buat tu, tapi saya rasa macam tak tahulah, saya rasa belum dapat support tu. Maybe saya tak fikir sangat kot. Sebenarnya dia ada support. Bila saya cakap sini, saya rasa okay, dia support. Sometimes macam saya cakap tu lah kan, daripada awal kadang-kadang fikiran kita ni, kalau kita dah terbiasa fikir dengan satu cara, dia asyik nak shortcut, pergi situ je kan. Tapi bila Puan cakap pun Puan sedar sendiri kan, bila Puan sebut apa bukti-bukti yang dia buat sebenarnya, baru kita boleh nampak lah. So it's a matter of biasakan diri kita untuk keluar daripada pattern of thinking tu kan. Dan sebenarnya Puan boleh, banyak yang Puan boleh buat sendiri sebenarnya. Tu saya bercakap berdasarkan observation saya. Sama macam Puan, Puan mula rasa mungkin apa yang saya fikir ni salah berdasarkan apa yang saya sendiri nampak. Macam sama di mata Puan, saya nampak okey kan. Tapi yelah kan, macam bukanlah saya nak kata masuk Puan bila kata saya, di mata saya Puan nampak okey, maksudnya saya rasa macam apa yang Puan cakap ni macam kata trustable, credibility tu ada. Yelah, rasa macam orang cakap kita okey. Bukan orang biasa-biasa. Bukan macam pakcik kedai runcit tu ke. Puan lah yang rasa saya kan, rasa macam okey sikit. Bila okey tu, maksud saya adalah saya nampak Puan mampu untuk keluar daripada pattern of thinking tu. Betul. Sebab banyak benda yang kalau saya tak point out pun, saya sedar Puan sendiri yang dapat catch, dapat orang kata tangkap fikiran-fikiran tu lah, kan. Puan macam bagi saya dapat berfikir luas sikit. Alhamdulillah. Bukan yang macam kata, bukan untuk journey saya nak discover benda ni, saya nampak pattern tu. Kadang orang bagi jawapan, dia macam mana dia bagi jawapan tu macam direct sangat jawapan. Dia tak suruh saya fikir. Yang ni macam kata nak bagi joran. Bagi joran kan, bukan bagi ikan. Maksudnya bagi ikan. Macam tu lah, macam bagi joran. So try sendiri. Tengok rasa balik benda tu kan. Saya balik lah fikiran saya balik. Macam tu lah, rasa lega sikit. Alhamdulillah. Kalau boleh saya nak session saya selalu. Saya rasa macam seronoknya aku jumpa Puan ni. Okay, itulah kan kadang-kadang kita ada limitation dari segi lah. Kadang-kadang saya tempat pun penuh. Kita cuba jumpa ikut sekerap kan. Itulah. Okay. So hari ni kita belajar pasal apa yang mungkin berlaku dan apa yang akan berlaku, kan? So contoh next time Puan nak try untuk tulis sendiri untuk worries Puan pun boleh. Saya bawa jumpa Puan nanti ni. Dan boleh tak kalau since Puan rasa sekarang 80% rasa nak initiate untuk start ajar anak kan, boleh tak attempt at least sekali ke? And then saya nak dengar juga apa pengalaman Puan lepas dah bincang ni, macam mana ajar anak tu, apa yang berlaku. Boleh tak buat benda-benda yang kita dah listkan kat sini ke? Boleh. Okay. So terkira homework lah. Next session apa? Next session ini kita boleh buat. Okay, sekejap Nombor 1, fill up worksheet. Saya rasa macam disembuhkan inner child saya. Masa dulu saya tak nak belajar, sekarang ni saya nak belajar. Kan bila kita dah dewasa, Puan sebenarnya banyak control over yourself, kan? Mungkin it's unfortunate lah waktu kecil tu, masa tu kita pun baru nak mengenal dunia, banyak yang kita tak tahu macam nak buat. Sekarang Puan boleh take control of your life, kan? Fill out worksheet worry. Bila saya share sekejap boleh. Dua. Satu worksheet ni, satu lagi cuba at least satu kali sesi ajak anak di rumah. Macam mana pengalaman tu, ada cabaran ke, apa tindakan saya, perasaan saya ke, fikiran ke. Okey, boleh. Okay. Yang saya ada kekosongan 24 atau 20 petang ada? Petang. Dan ni petang. Sekejap. Ya. 27 petang boleh Isnin.
27 petang. 27 hari bulan Isnin. Kejap eh. Boleh? Time macam ni tak jumpa saya punya kalender tu. Saya snap gambar pada buku. Tu birthday suami saya time tu.